Untuk episod kali ni, kami bawakan korang satu kedai makan yang menjadi tumpuan ramai iaitu Zetis Nasi Kukus yang terletak di Jeli, Kelantan. Apa yang menarik tentang kedai ni? Jom tonton liputan penuh kami di Zetis Nasi Kukus dalam Jom Derak TV. Siti Nur Izzati atau lebih dikenali dengan Puan Zeti mengusahakan Zetis Nasi Kukus sejak beberapa tahun yang lepas. Bermula dari kios yang kecil, sekarang kedai makan yang digemari ramai ni sentiasa dipenuhi dengan pelanggan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia. Saya sebagai admin lah di Zetis Nasi Kukus ni. Saya juga merangkumi HR di sinilah. Zetis Nasi Kukus ni start beroperasi pada tahun 2019 lagi dan ni adalah tahun ke-6 lah. Untuk kami beroperasi. Dan Zetis Nasi Kukus ni juga asalnya daripada kedai kios lah dan sekarang ada restoran. Walaupun dikenali dengan hidangan nasi kukus, restoran ini turut menawarkan pelbagai menu lain kepada para pelanggan. Mereka sentiasa berusaha memberikan pengalaman yang terbaik dengan memperkenalkan menu baru dan promosi yang menarik dari semasa ke semasa. Menu utama adalah nasi kukus air cincang, yang tu yang paling utama, dan kita juga ada pelbagai menu termasuklah aneka lauk campur, nasi sup dan bakar-bakar grill lah. Tempoh 6 tahun ni yang paling popular adalah nasi kukus lah yang utama. Tapi untuk tahun ni kita ada perkenalkan menu baru dan ia adalah menu killer jugalah, iaitu rusuk bakar. Untuk sekitar Jeli ni, kami rasa kami yang ada menu tu lah yang menjadikan kegilaan customer. Menu tu dia wajib. Kalau daripada orang luar ataupun orang setempat pun akan order lah. Termasuk patih tempoyak juga adalah menu killer. Memang paling cepat. Kadang tu pukul 12 tengah hari dah out dah. Jadi kita kena tambah lagi. Kalau yang hari weekend tu biasa ayam buttermilk. Tu yang fokus kepada student. Kalau student MRSM keluar outing, memang pagi tu dia orang dah order dah. Kak ni order ni berapa ketul. Ayam buttermilk. So memang kita ada banyak sangat menu. Proses penyediaan dan kualiti makanan adalah antara perkara yang dititikberatkan oleh Zetis Nasi Kukus supaya pelanggan bukan hanya boleh menikmati makanan yang sedap tetapi juga berada dalam suasana yang bersih dan menyenangkan. Kami sedia di restoran lah, di kitchen, dan nasi tu kami guna steamer, bukan nasi yang biasa. Kita memang kukus. 100% nasi kat sini kita kukus, dan ayam pun kita guna rempah yang daripada resepi sendirilah, dia olah sendiri. Lauk apa semua kita akan masak setiap pagi dan chef akan datang lebih awal lah sebelum kedai mula beroperasi. Dari segi kualiti makanan, kita menitik beratkan tentang kebersihan lah yang paling utama, kebersihan dan rasa tu untuk kita kekalkan. Disebabkan demografi pelanggan yang pelbagai, Zetis Nasi Kukus menawarkan harga makanan yang sangat berpatutan kepada pelanggan yang berkunjung maupun yang membuat tempahan. So harga kami bermula daripada RM5 lah. RM5 untuk pakej sekali naik nasi, RM7 sehingga RM20 lah. Okey, untuk harga ni juga kita ada pakej untuk student. Sebab itulah target kita lebih kepada student dan orang yang luar yang lalu. Sebab kita ada di tempat yang jalan utama kan. Jadi untuk pakej student tu kita ada nasi, lauk, diorang boleh pilih sama ada ayam rompai, cincang atau ayam Kentucky dengan kita bagi air sirap. Free refill nasi, percuma. Untuk tempahan tu ada sama ada daripada yang sekitar ni ataupun daripada luar. Contohnya macam Nadi Gemang, mostly setiap kali event diorang akan order dengan kita, dan daripada jabatan-jabatan lain serta sekolah-sekolah yang sekitar sini lah. Selain makanan, Zetis Nasi Kukus menyediakan ruang makan yang sangat selesa termasuk bilik VIP yang boleh digunakan dengan caj yang berpatutan. Kemudahan lain juga turut disediakan. Untuk tempat makan lah, kalau yang lebih selesa boleh pilih bilik yang berekon lah. Lepas tu kita ada juga tandas, surau dan tempat parking yang luas lah untuk tampung customer yang datang. Bilik VIP ni kita untuk walk-in kita hanya charge RM5 untuk satu meja lah, dan satu meja untuk 6 seat. Okey, untuk program ataupun event yang tempahan kita charge RM150 untuk 3 jam dan dia wajib untuk tempah makanan daripada kami lah. Okey, makanan tu pula kita
boleh atas customer lah nak order macam mana. Sama ada masakan panas, western, shell out, kami terima semua tempahan lah. Okay, untuk yang pernah booking ni mostly daripada sekolah-sekolah dan jabatan-jabatan di area Jeli lah. Sambutan pelanggan di Zetis Nasi Kukus semakin hari semakin ramai dan kini mereka mula membuka kios di lokasi berbeza untuk memenuhi permintaan ramai. Untuk 3 tahun akan datang, 2029, kami target untuk lebih meluas lagi yang kenal Zetis Nasi Kukus ni. Bukan sekitar Jeli, Kelantan, tapi lebih lagi luar Kelantan. Dan kami juga mengharapkan lebih banyak kios yang ada. Untuk buat masa sekarang, kios hanya ada satu tempat iaitu di Bukit Bunga dekat area Pantai Timur. Buat masa sekarang, menu yang ada di kios hanyalah nasi kukus, ayam berempah dan nasi kukus ikan keli. Okey, untuk pelanggan yang belum datang, belum singgah di Zetis Nasi Kukus, bolehlah singgah lepas ni sebab tak akan ada dan tak akan jumpa menu yang sama dekat sini. Yang boleh Alia bagi tahu yang kuah untuk nasi kukus, kita guna 3 jenis kuah. Bukan satu je. Kuah ikan, kuah ayam dan kuah sotong. Dia mix 3 tu. So memang tak jumpalah dekat tempat lain. Untuk penonton Jom Jerak TV yang menjadikan Jeli sebagai laluan utama untuk ke Perak dan Penang atau jalan-jalan di Jeli Kelantan, boleh singgah di Zetis Nasi Kukus dan nikmati pelbagai menu menarik yang ada di sini.